quite gloomy. Kita baru habis photo shoot, so I'm on the way back home. I see the record. Coco! Hey. Baru lepas makeup dengan Coco. How are you guys? I bosan sebenarnya nanti I buat live. Please Kita share with minjem me how's your day today. How's Monday today? Gloomy kan? Anak okey ke kat sana tu? Hai Ayah. Okey, bosan. Sebab time-time macam ni kan memang jam kan? And I really need to go to the toilet, so I'm trying to distract myself. Sebab tengah stress nak pergi toilet. Apa bunyi sini boleh pilih filter ke? Kalau tengah live. Kalau nak pilih filter macam mana Oh ni Oh ada. Jadi cuba pilih filter Tak sangat. Gelap. Tak nak cantik. Hi, on the way back home. Bosan-bosan buat live. Hello sis, how are you? Hati-hati tu. I'm good. Alhamdulillah. Bukan saya yang drive, jadi saya okey je. Saya tak perlu nak hati-hati. Hello Uncle. Dipanggil. Uncle Pablo. Hi Faris. Hello. Cuaca agak ni kan very gloomy kan. What a gloomy Monday today. Lepas tu apa tu dekat I ternampak dekat TikTok dekat Shah Alam banjir teruk kan. So for those yang duduk dekat area Shah Alam, please be careful. Kalau boleh elakkan keluar. Tapi I know it's a Monday, semua orang bekerja. Jadi cuti tak? Minta cuti. Minta cuti. Cakap dengan bos Hanadisha suruh minta cuti. Okay? Betul nak Sebab makan bahaya nak keluar tengah banjir. apa? Dekat daerah rumah I, Alhamdulillah Iman mana-mana je tak ada okey. banjir for now. Asalkan dapat kenyangkan perut. Sampai tahu dekat Shah Alam very bad. Awak pakai blusher apa? Tak pakai blusher kan? Koko tak pakai blusher kan? Tak pakai blusher tak kan? Dia tak pakai dia pakai ni je shading dengan foundation. Baru lepas photoshoot hari ni natural tu tadi kena tambah. Lepas tu I tambah filter. Kalau tak ada filter dia macam ni. Nak pilih filter ni tak filter. Blusher. No blusher. Apa nak kata I kidnap 4, 6. Ada kat dalam. Yang ni tak ada filter. Kan kita nak kena buat tu. Your biggest fan from Italy. Lepas jumpa. Wow. Jumpa Miss Miles away. Tidak, kita ni start. Hi. Thank you so much for supporting. Alright. I've never been to Italy, Esok pergi Kuantan but I dulu. would love to one day. Komen tak gerak pula.
bagi tahu Fika bagi on plan kita. Plan apa? Hai Mawar sayang. Alif Asri siapa? Kiasalah Syafiqah sebelah. Dia cakap siapa? Awak siapa? Okay kan. Tadi Syafiqah tadi kat sini. Alright, take care. Bila nak berlakon lagi? Dah sampai dah ke? Bagilah I masa rehat sikit. Nanti kalau asyik berlakon je bosan pula tengok muka yang sama, betul tak? Hai Mami. Hai husband. Lajunya Fika drive, uncle cakap. Amboi. Laju. Kita ikut speed limit Singapore tau. Apa je hari ni? Kerja ke? Kena habis kerja? Ada yang on the way balik juga ke? Saya sebenarnya tengah bosan dalam kereta, perjalanan jauh. Lepas tu sebenarnya tengah urgent nak pergi toilet. Itu yang kita buat live lah. Sebab tengah nak distract diri kita sendiri ni. Sebab dia tengah stres nak pergi toilet sebenarnya. Apa lagu ke lagi kan? Tak nak. Tak nak. Akak nak pergi mana? Saya nak balik rumah. Nanti ada Absolute Bazaar kat Brunei ya? Yes, insyaAllah. And I'm very very excited. Ada ke orang-orang Brunei kat sini? Dalam live ni? Kalau ada, if you're watching this, I'm coming to Brunei insyaAllah. If everything goes as planned, kami Delicia and me, kami akan pergi ke Brunei for the first time. Tak pernah nak pergi Brunei. So we're going to Brunei next year. Woohoo! Datang support tau. Absolute Brunei. 27 Februari kan? 27 hari bulan Februari. 27 sampai 1 hari bulan Mac. 27 Februari sampai 1 hari bulan Mac. Saya sayang mak saya. Saya nak breakfast apa? So, InsyaAllah ada produk baru. Mi lagi. Masa tu dah puasa ni. Kesian. Buat bekal mi buat pula dah. Lain kan? 17 Mac. Pada kan dah puasa lah. Nak beli barang dari sana. Ira. Hai Ira. Itulah saya yang selalu sebut I. Tapi itulah nak pergi I kena datang sini. Betul tak? Makan Maggi. Daging burger ada. Ke Singapura kita pergilah. Daging burger PTS tu ada. Sekali ni ada confirm Brunei. Makan Maggi yang tu pun sedap tak? Makan Maggi ujung bulan tak ada duit. Nak pergi toilet ni. Korang kalau urgent saya nak pergi toilet aku tak boleh pergi toilet. Korang buat apa bagi tips sikit. Mana Dashi nama dia. Kat rumah. Takkanlah kita nak bawa dia pergi photoshoot. Ada projek baru ke lepas ni? InsyaAllah ada. Doakan. Waktu sekarang ni I rehat from shooting and I buat benda lain.
besar-besar dia. Menitlah sikit sebuah. Nyanyi sikit. Kena nyanyi. Dia nyanyi sekali. Minum air mineral banyak-banyak. I like your logic. Awak bijak. Tapi orang selalu macam tu kan. Nak tahan. Terus minum air. Minum air. Saya tak boleh. Ada tak boleh kan? Saya tak boleh. Makin diminum lagi, makin nak pergi ke toilet. Makin saya minum, makin dah saya nak pergi toilet nanti. Tak boleh, tak boleh. Woo! Bila nak cover lagu lagi? Lagu apa yang nak cover? Cuba saja. Cuba suggest. Lagu apa paling banyak nanti kita buat. Kalau besar terjadi nak buat live ni. Di mana tu balik rumah? Suruh drive bawa laju sikit. Dah sampai dah. Betul ke kalau orang Tahan Chicken yang buat bunyi? Shh, jangan! 我们真的是大学同学。 Pakai botol kak? Pas. Cicit-cicit. Mungkin awak yang pakai botol tu. Cover lagu Jamila. Kalau nak nyanyi lagu Jamila, baik Fika nyanyi. Fika nyanyilah Jamila tu. Kenapa tak singgah R&R? Sebab saya tak suka singgah-singgah. Saya suka straight balik. Istimewa je. Kan? Daerah rumah saya tak banjir. So far okay. Cuma hujan lah. Memang gloomy lah. Dia rasa macam very gloomy. Tapi kalau tidur ni sedap juga ni. Hai Hana, PSLE results besok. Kasih wish for my niece and nephew. All the best. All the best for your results. Jangan stress. Whatever results yang you dapat, accept it. If you do well, Alhamdulillah, congratulations. If you don't pun tak apa, it's okay. It is not the end of the world. Okay? Panjang lagi perjalanan. PSLE tak salah I 12 tahun kan? Kak wish Bath 08. Bath. Good luck esok paper BM. Good luck, all the best. Parking dulu. Dah macam video call dengan artis. Video call lah ni. Oh, batch 08. Itulah, you type bus. Bukan tahan berak lah. Awak nak kencing lah. Kalau tahan berak tak macam ni. Cepat lagi.
connection, guys. Okay, guys. I sebenarnya tengah tahan ni nak pergi toilet ni. But thank you so much for joining my live. I think I should do more live often, kan? Tapi itulah, masalahnya I tak tahu bila nak buat live tu. Tapi I do have plans lah, I nak buat live untuk Delicia. So, tapi tu dekat TikTok lah. Should I do it? I think I should, kan? Okay lah, nanti kalau I nak buat live dekat TikTok tu, I akan bagi tahu. Okay? Hari ni dia macam rare sangat lah. Dia macam impromptu. Yay! Okay. Kalau I buat live kat TikTok, korang kena support. Okay? Tengok tau. Lepas tu dapatkan I punya produk. Okay, bye guys. Nak pergi toilet. You with who? You pause. Okay lah. Memandangkan connection pun tak berapa best. Dan saya pun dah sampai rumah. You guys take care, okay? Thank you for joining my live. Nanti apa-apa in the future I akan update. Bye guys.